Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pola bentuk dan juga pola berwarna bersama Cikgu Ani. Jadi, apa itu pola? Pola ialah susunan yang berulang dalam bentuk atau warna. Contoh mudah yang cikgu bagi dekat sini ialah 4 segi sama, bulat, 4 segi sama dan apakah seterusnya. Apa yang akan datang selepas bentuk itu? Betul! Ianya bentuk bulat yang berwarna merah. Mari kita sama-sama belajar tentang pola bentuk. Soalan pertama, apa yang akan datang selepas bentuk itu? Bentuk 3 segi, bentuk hati, bentuk 3 segi, bentuk hati. Apakah bentuk yang akan datang selepas itu? Betul, bentuk 3 segi. Soalan seterusnya. Ada bentuk pentagon, awan, pentagon, awan. Jadi, apa yang akan datang selepas bentuk awan tersebut? Ya, ianya bentuk pentagon yang mempunyai 5 sisi. Sekarang, kita akan belajar pula tentang pola warna. Soalan pertama. Warna kuning, warna kuning, warna biru, warna kuning, warna kuning. Apa yang akan datang selepas warna itu? Ya, ianya warna biru. Soalan kedua. Warna merah jambu, warna hijau cair, warna hijau cair, warna merah jambu, warna hijau cair. Apakah warna yang akan datang selepas warna hijau cair tersebut? Betul, ianya masih berwarna hijau cair. Kerana polanya adalah 1, 2, 1, 2. Baik, soalan terakhir pada hari ini iaitu coklat, ungu, coklat, ungu, coklat, ungu. Warna apakah yang akan datang selepas warna ungu tersebut? Semestinya warna coklat. Tahniah semua kerana dapat menjawab soalan ini hingga ke penghujungnya. Itu sahaja untuk pelajaran hari ini bersama cikgu. Terima kasih semua. Cikgu harap kamu faham dan boleh menjawab soalan pola, bentuk dan juga warna selepas ini. Bye. Semoga berjumpa lagi.